Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita sambung mengenai sumber hukum mengenai ilmu faraid ini. Kita tengok dalam surah An-Nisa ayat yang ke-12 yang membawa maksud dan bagi kamu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak. Okey, ini adalah bahagian untuk suami. Suami akan dapat 1/2 kalau isteri dia tiada anak. Tak kiralah isteri itu pernah berkahwin dengan orang lain sebelum ini ataupun dengan dia sahaja, maka maka isteri itu kalau dia tak ada anak, maka suami akan dapat 1/2 harta pusaka isterinya ataupun isteri-isterinya. Itu adalah bahagian untuk suami. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu peroleh 1/4. 1/4 kalau yang meninggal dunia ini perempuan ini, yang meninggal dunia ini perempuan, dia ada anak, maka suami dia akan dapat 1/4. Suami akan dapat 1/4. Okey. Tetapi jika mereka mempunyai anak, maka kamu beroleh 1/4 daripada harta yang mereka tinggalkan setelah ditunaikan wasiat yang telah diwasiatkan dan setelah dibayar hutangnya. Kena lakukan wasiat dan kena lakukan hutang-hutang. Kena selesaikan hutang-hutang yang telah ditinggalkan dahulu, barulah nak bahagi harta pusaka. Bukan bahagi harta pusaka dulu baru nak bayar hutang dan nak buat wasiat. Bukan begitu. Jarang-jaranglah orang nak bagi balik untuk buat wasiat, nak bayar hutang setelah bahagikan harta pusaka baru nak collect balik. Tak ada. Jarang-jarang orang nak tolong untuk bayarkan hutang ataupun nak buat wasiat. Itu jarang-jarang. Okey, seterusnya adalah dan bagi mereka, isteri-isteri pula, 1/4 dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Kalau yang meninggal dunia ini adalah lelaki, dia tiada anak, maka isteri dia dapat 1/4. Kalau isteri seorang, 1/4. Kalau lebih, kalau 2, bahagilah dengan 2. Kalau 3, bahagilah dengan 3. Kalau 4, bahagilah dengan 4. Okey? Bagi isteri, 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Kamu itu adalah si lelaki yang meninggal dunia itu. Okey, seterusnya, tetapi kalau kamu mempunyai anak, maka bahagian mereka, isteri-isteri kamu, ialah 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan setelah dibayar hutang kamu. Kalau si mati ini ada anak, maka isteri dia dapat 1/8. 1/8 untuk isteri. Kalau seorang isteri. Kalau 2 orang isteri, bahagilah dengan 2, iaitu 1/16. Kalau 3 isteri, 1/24. Kalau 4 isteri, 1/32 untuk isteri. 4 orang isteri. Okey? Dan sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan dan sesudah dibayar hutang kamu, maka sebelum nak bahagi harta pusaka ni, kena bayar hutang dulu. Kena buat wasiat yang ditinggalkan dahulu. Contohnya, dia kata, saya nak infakkan kepada masjid ini. Bila cek wasiat ini adalah valid, wasiat ini ditulis dengan As-Solihin Trustee Berhad, maka As-Solihin selaku wasi kena lakukan dahulu wasiat yang telah ditulis, wasiat yang telah dipesan, dan kena bahagi dulu kepada masjid yang dikehendaki oleh pewasiat itu. Dan hutang dia kena bayar dulu. Hutang dunia, hutang akhirat kena selesaikan dahulu sebelum nak bahagi harta pusaka. Okey? Seterusnya adalah, dan jika si mati yang diwarisi itu lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan anak ataupun bapa dan ada meninggalkan seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudara
saudara perempuan seibu, maka tiap-tiap seorang daripada keduanya 1/6. 1/6 kalau dia ada saudara seibu. Dengan syarat tak ada anak, tak ada bapa, tak ada datuk, maka 1/6 ini untuk saudara seibu. Saudara seibu ni adik-beradik ibu yang sama. Si mati, dia ada adik-beradik. Ibu dia pernah berkahwin lain ataupun ibu dia ada suami lain. Ibu dia melahirkan anak dan anak itu dipanggil sebagai adik-beradik seibu. Maka adik-beradik seibu akan dapat 1/6. 1/6 kalau dia seorang diri, tak kira lelaki ataupun perempuan. 1/6 untuk seorang adik-beradik lelaki kalau dia seorang diri. Adik-beradik lelaki ataupun adik-beradik perempuan kalau dia saudara seibu. 1/6 kalau dia seorang diri. Okey? Kalau pula mereka saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu pada 1/3 dengan mendapat sama banyak lelaki dan perempuan sesudah ditunai wasiat yang diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutang-hutangnya. Wasiat-wasiat itu tersebut hendaklah tidak mendatangkan mudarat kepada waris-waris. Tiap-tiap satu hukum itu adalah ketetapan daripada Allah, dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha penyabar. Kalau adik-beradik seibu itu ramai, 2 orang ke atas, maka 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, maka mereka dapat 1/3 dibahagi sama rata antara mereka. 1/3 itu dibahagi kepada mereka sama rata. Kalau ada 2 orang, maka 1/6 setiap orang. Kalau ada berapa orang, kena bahagikan 1/3 itu kepada setiap waris yang ada sama rata. Sama ada lelaki ke perempuan, sama saja untuk saudara seibu. Ibu yang sama, bapa yang lain. Ibu yang sama, bapa yang lain, itu dikenali sebagai saudara seibu. Wallahualam, ini adalah untuk surah An-Nisa ayat yang ke-12. Semoga ia bermanfaat kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya nak buat wasiat hibah, nak buat penyelesaian harta pusaka terbeku, ataupun nak saya kirakan pengiraan faraid, dan sambil kita untuk merancang dan melakukan pentadbiran, kita selesaikan harta pusaka yang terbeku ini sama-sama, boleh sahaja hubungi Nurul Syazwani binti Rosmawi. Saya membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menyelesaikan harta pusaka, insya-Allah. Wallahualam, semoga ia bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.